Assalamualaikum semua. Jom kita belajar tentang malam yang sangat istimewa dalam Ramadan. Bulan, malam apa yang sangat istimewa itu? Itulah malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan? Lama sangat tu. Ya, lebih daripada 80 tahun. Pada malam itu, para malaikat turun membawa rahmat dan keberkatan. Malam itu penuh kedamaian hingga terbit fajar. Kita digalakkan berdoa, solat dan berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad mengajar doa yang sangat baik dibaca. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Mari kita cari malam Lailatul Qadar dan perbanyakkan amal ibadah. Semoga Allah memberi kita peluang bertemu malam yang penuh rahmat ini. Pastikan kita mengambil peluang pada malam berkat ini. Banyakkan berdoa dan beribadah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya. Wassalam.